Video kali ni kami nak bawa korang ke suatu tempat di mana kawasan ni mempunyai banyak pantai-pantai yang cantik. Okey. Bye-bye kat kamera. Antara tarikan lain yang korang boleh explore adalah korang boleh explore kawasan hijau yang ada di tengah-tengah pantai ni. Ain takut. Tolong. Tolong katanya. Dan dengan adanya tempat ni, korang boleh try keberanian anak-anak korang. Sedap air ni. Bismillah. Dan tempat ni juga korang jangan risau, ada banyak makanan halal yang korang boleh cuba. Dan tempat ni adalah dinamakan Phuket, Thailand. Your diesel full tank. Full tank. Okay guys, sekarang kita tengah isi minyak diesel. Kalau korang pergi ke Pangga ni ataupun Kosok ni, korang kena pastikan minyak korang full dulu sebelum sampai, sebab susah cek petrol pump. Kat sini baru ada, kat Pangga ni baru ada petrol pump guys. Ni berapa tu? Oh, okay. 200. So, Thank dia bagi air. you. Aku ungkap. Okay guys, so total dia lebih kurang 2000 baht, 61 liter. Nah, betul. So minyak dia mahal lah guys, minyak dia mahal, 2000 baht, lebih kurang 240 250 ni. Tapi tak dapat full tank. Selalu aku isi 70 liter, baru dalam tak sampai 200. Kat sini 61 liter, 200 lebih guys. Mahal. Okay, jom kita sambung perjalanan. Let's go. Accident guys. Jangan tengok accident dekat Thailand ni. So ni lah route kalau sampai nak ke Phuket daripada Kosok. So korang akan lalu tepi-tepi Khao Lak Beach. Khao Lak Beach ni pun lawa juga. Dia banyak pantai yang lawa kat sini. Natai Beach lah, Khao Lak Beach lah. Dia ada Natai Beach, Khao Lak Beach, semua pantai lah. Sekejap, Dia nak ada pergi Phuket tengok ni. ni. Ni guys, so kita on the way kita nak pergi tu, lepas tu kita ada ternampak masjid. Masjid ni dekat area Pangga. Nama masjid ni Pakistan Mosque Bangli. Pandai tak aku cakap Thailand.
Pakistan Mosque, Pakistan Masjid. So jom kita singgah solat jamak dulu. Ya Yan, solat dulu. Ya jom. Solat dulu. Ayan. Salam Uncle. Sang cium. Ini solat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Main. Allah. kat masjid ni dia letak nombor guys. Nombor 9. So korang tekan nombor 3. So kat situ kipas nombor 9. Dia menyala. So elok juga. Letak bahasa Thailand tak faham nanti. Alhamdulillah guys. Kita dah settle, kita dah selesai solat. Kita baru lepas solat Jamak. So kalau korang daripada Pangga, kalau korang daripada Kausok ataupun Hak Nyai, nanti korang akan singgah Pangga. So kalau korang nak jamak, korang boleh solat dekat masjid Pakistan. So kat depan ni nanti, lepas ni kita akan nak pergi makan. Ada satu kedai halal ni. Kedai ni pun tak tahu lagi sedap ke tak, tapi dia memang halal lah. So sekejap lagi kita akan try makanan kat situ. Sebab tadi daripada perjalanan daripada Kausok ke Pangga Agak Kausok jauh. ke Pangga agak jauh. Lepas tu perjalanan daripada Kausok ke Pangga tadi agak jauh sikit dan susah sikit nak cari makanan halal. Tapi kita dah jumpa satu dekat Pangga tu. Dekat Pangga ni makanan halal. So guys, jom ikut kita orang. Sebelum nak pergi makan tu, kat sebelah masjid tu ada kedai aiskrim guys. Korang boleh, dia bukan aiskrim lah, dia kedai mat, Muslim mat. Jadi korang boleh singgah. Papa. Ni. Aiskrim butterfly. Butterfly. Apa nak satu? Ni satu apa? Mana bodoh? Jom. Jom. แล้วก็อันนี้จ่ายแล้วใช่ไหมคือของยันมี4 ไม้ แล้วก็ของหมู4เหมือนกันน้ำจิ้มไม่รู้ราดไปยังหมดเลยมีไม่กี่น้ำจิ้มก็ไม่รู้ได้เลยลูกของยันกินแล้วก็ Ya. ของยันกินฝังไว้แล้วเอาไปเลยไหมเอามาเลยเอามา น่า20เดี๋ยวก็ถึงละ Apa ya? Kak. Kak ni scam 2, ni 1. ของยันมี4ของลูกเมื่อกี้ยังออโดเจ้าของมาเองแล้วเจ้าของหิวเอาเรื่องของหมูทอด4งานนี้ Kasih kan?
Ini tu. Ini tu. Ini satu. 50 Ini satu. 55จ้ะ Ini satu. Kau. Oh, itu sedap juga. Aiskrim. Papa. Hai. Okey. Ni kita nak pergi makan. Yo. Mama nak make up. Make up kat mana? Naik kereta. Okay, jom kita gerak pergi makanan. Makan. Makan tengah hari pun kata bukan. Tapi agaknya makan petang lah ni. Tapi tengah hari tak makan lagi tadi pun. Kita makan sekali lah. Okay guys, ni kedai dia. Dah sampai. Nama kedai dia Halal Food by Baba. Korang just search je kat Google. Apa tadi ada atuk tu. Lepas tu dia tanya dia bahasa Thailand. Dia tak faham lah. Ya ke? Dia tanya macam mana? Saya pun tak tahu. Nah, itu dia nak cakap apa? Saya tak faham. Dia mestilah. Diam. Apa? Vanilla dengan coklat. Dia nak ni. Macam ni Oh, baca itu dia. sedap ni. Apa nanti tunjuk dia gambar je. Okay nak. Dia nak beli aiskrim yang besar ni. Mama tengah order tom yum tu. Ya, ni nak ayam dengan mabar dengan yang. Mama. Finish. Finish. Ni? Tom yum seafood tom yum hot pot. Mama. Mama. Papa. Seafood tom yum hot pot. Tanya nak mak. Wan. Ah, Tu dia. Sekarang belinya. Kalau habis sekarang. Dia sini tu. Tu tak ada ke? Ya. Finish. 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 Ada. Ha? Ada. Ada. Have. Yes. Nah, Mama. Mama. ada. Mama. Mama. Ni mama. Ni. sorry. Finish. Mama. Ni. Small. Apa tu ni? Apa tu ni? Beef. One. Spicy. Papa. Papa. No spicy. Papa. Papa. Bisu. Oh, no beef so ni. Nak bisu. Beef. Ni. Coklat. Ni. Air lowongan dia guys dah sampai. Food tester kita. Mama. Sedap. Sedap tadi. Oh, ni dia punya shrimp guys. Mama. Oh, tom yum gong. Tom yum seafood. Oh, tom yum nampak sedap mama. Lemak. Awak. Okey, dah sampai dah. Oh, ni apa? Mihun mama. Ni apa mama? Mihun. Oh, dia siap panaskan guys. Papa. Hai. Oh. Okay, makan. Tunggu nasi. Tadi nasi tak order ke? Papa. Ni mana ni makan? Papa.
White rice. White rice 5. Papa. 4. White rice White rice 5. Papa. 4. Papa. Papa. Papa nak cakap. Papa lama nak makan je lah. Mama nak makan itu. Ni dia makan ni je dia. Ni kita makan ni. Kita ada bingsu. Nice. Kek bingsu kat ni. Makan. Dia senyum guys. Asyik. Bapa dia ada mata ni. Ini dia nak makan. Ni. Okey. Awak ada nak awak nak makan? Ya Allah. Okey, ni yang special dia guys kat sini. Bingsu. Macam mana rasa? Ayan. Bingsu kat macam? Asyik. Sedap. Sedap ke tak sedap? Sedap. Sedap. Oh. Mana? Macam mana rasa bingsu tu? Sedap. Rasa aiskrim tu. Aiskrim macam snow. Snow. Awak macam awak? Rasa ada vanila. Ya ke? Apa nak try? Boleh. Dia kena letak susu dia lagi. Tak awak? No. Ha? Nah, Papa. Sedap. Nalah, ni nak ambil lagi. Ambil susu lain. Macam mana awak? Sekejap, Mel tak susu dia. Okay guys, overall dekat kedai ni sedap lah. Sedap. Dia punya tom yum sedap. Manis. Dah. Dia punya daging memang kena dengan tekak orang Malaysia lah kot. Yang ni. Bagi kita orang kena lah. Tak. Dia punya cuma tom yum dia tu agak macam manis sikit lah. Sikit je. Kalau korang nak order, korang ambil yang spicy, tekak yang spicy. Yang lain semua sedap. Lepas tu yang paling menarik sekali dia punya aiskrim bingsu tu. Bingsu ni pun terbaik. Rasa dia macam luar tu nampak keras tapi bila masuk dalam mulut lembut guys. Lembut. Dia cair di mulut. Gitu. Okay guys. Untuk next kita akan pergi check in dekat hotel area Surin Beach. Surin Beach ni di area Phuket lah. Tapi dia jauh sikit daripada Bangla Road. Bukan jauh, dalam 30 minit lah nak ke Patong Beach tu. Tapi kita ambil Surin Beach ni kenapa? Nanti dah sampai dekat hostel aku ceritakan dekat korang. Okay guys, let's go. Okay guys, kita dah selamat sampai di Phuket. Kami sekarang berada di Surin Beach Residence. Kita stay dekat sini untuk 2 malam. So jom ikut kita orang naik dulu. Guys, kita dah nak check in. Okay, Mawak akan buka. Welcome to Nak apa lagi ya? Okay, tolak terus. Tolong dia ni. Tolong Mak. Unlock. Dia betul lah unlock. Welcome to Welcome to Surin Beach. Buka Mawak. Surin Beach Resident. Assalamualaikum. Lah, dia ada tu lah. Apa kata
tu tak ada dapur. Dia ada hall. Tapi bilik dia satu je. Bilik satu. Tapi kecil. Korang boleh duduk kat luar. Alah. Ini bilik bapa mama. Itu dia punya bilik mandi. Bilik mandi. Mandi dia ada tak bathtub? Wah. Semua nak bathtub. Bathtub tak ada. Mandi. Tapi dia ada balkoni. Balkoni ni. Balkoni dia besar guys. Ya, dia orang buat rumah juga. Wah, balkoni dia. Ada kenapa? Bawah tu pool guys. Ni boleh terjun terus ni. Okay. Jom masuk. Ini. Okay guys. Selesai hari ni. Hari yang kelima guys. Kita dah check in dekat Phuket Surin Beach Residence. Papa. Tu. Okay guys. Papa. Ya. Ni. Alright. So guys, kita nak rehat dulu. Jumpa anda besok. Bye bye.